kegagalan para ulama. Ulama ni dia ahli tapi tak pandai politik. Dia ahli tapi tak pandai politik. Kalau tok guru hak pergi Pakistan, dia tok guru besar. Kerja dia nya doa. Kak pilih raya bernazir butuh mari. Mari orang dia ramai-ramai. Mari beratur. Mari gimana minta doa tok guru supaya dia benar. Kadang amin. Doa supaya Allah Taala lagi mana beri hidayah. Doa molek lah tidak kata. Boleh duit. Kita panggil buat belanja sekolah lah. Tidak kata duit rasuah. Untuk nak besar sekolah. Bila Nawaz Sharif tahu. Menazir mutu mari doa. Pusing juga dia. Mari tak guru doa tak guru. Nawaz Sharif pula mari. Beratur orang. Mari. Minta dengan tok guru. Doa alik dia pula supaya benar. Lawai dua ni. Jadi tok guru ni akad tangan pula doa. Boleh duit pula. Nak. Bukan nak ayat tok guru ni tak ikhlas. Tapi nak ayat tok guru ni, dia tak secara politik. Tak saya ambil tahu. Akhir sekali, dia tinggal politik ni, hak benda hak besar sekali dalam sebuah negara. Dalam kehidupan, dia tinggal pada orang hak tak tahu apa. Akhir sekali duk balas sama sendiri. Dan bila Perweh Musyawarah ni gagal, akhir sekali hak ni juga mari. Hak kena buat 7-8 tahun dah. Akhir sekali balik. Perang dua ni pula. Nah, cuma tak ada nak perang mati. Lepas ni apa nak berlaku tak tahu. Ini suasana dunia Islam di Pakistan. Dan inilah hak berlaku dalam dunia Islam ini. Iaitu rakyat ni pening kepala, hilang arah kita panggil. Tak tahu nak pilih hak mana. Negara kita sendiri pun kita tahu bahawa apa ni semalam seorang pegawai kerajaan dia tunjukkan bahawa Cina, sebutlah Cina MCA, pemuda Cina MCA sebuah negeri. Dia berkawan dengan pegawai kita, pegawai kerajaan sini, pegawai tinggi. Dia kata, saya nak tanya tu Haji, boleh ke tak boleh saya nak keluar MCA, nak masuk pembangkang? Dia tanya pendapat orang Melayu sini Kelantan. Dia tahu Kelantan bisa politik. Dia tanya. Sebab dia kata saya tak tahan dengan pemerintah. Hak kerajaan rasuahnya, tidak ada kestabilan, tak tahu nak pelesar masalah kaum. Nah sebutnya, orang bukan Islam pun tahu bahawa suasana teruk di Malaysia ni. Tapi, masalah dia sekarang ialah, rakyat ni perlu didedahkan dengan kebenaran, dengan alternatif kita panggil. Supaya, kalau berlaku pertukaran kerajaan, dia tak pergi ke lain, dia pergi pada Islam. Kalau dia pergi ke lain, dia duduk main hak tu lah. Duduk mulai hak tu lah. Gelak, masuk gelak, tubik gelak, masuk gelak, tubik gelak. Benda ni kita panggil apa ni? Benda bulan yang tidak memberi sebagai faedah. Akhir sekali berlaku fitnah dan sebagainya. Jadi kita ni alhamdulillah di Malaysia ni paling tidak pun nak kata supaya Pakistan tak lah. Tamu fitnah besar tu tak berlaku. Bunuh sama sendiri ni tak berlaku. Cuma ada lah sekali dua macam di Terengganu sekali dua ni polis tembak orang. Orang yang kena tembak tu masuk lokap. Ada. Dia tembak dak, ada juga pasal tu. Tapi kitanya jenis pembangkang nombor satu ni hak Islam. Hak rakyat Islam tu. Kalau tempat lain, kalau hak pembangkang ni otak tak betul, dia jadi lain dah. Dia jadi fitnah. Amir Malaysia ni bukan kerana kerajaan, tapi kerana pembangkang tu cerdik. Ada. Kalau tempat lain kita tengok, dia jadi balah tu kerana kerajaan tak cerdik, pembangkang pun tak cerdik, balah. Tapi Malaysia ni oleh kerana pembangkang ni, kepala dia tok guru, kepala dia ulama, dia boleh kawal. Dia mau buat sama mana pun, kawal ikut Tuhan. Kawal tak ikut hak demo, provokasi ke pasal mana kita nak tak ikut. Kerana kita tahu bahawa buat nak sama mana pun kita diminta sabar. Apa sabar? Kerana Tuhan suruh sabar. Apa Tuhan suruh sabar? Kerana kita sama-sama Islam kan? Kita sama-sama mengucap, sama-sama semaya. Cuma demo tu kurang uduh. Tu je kan. Sabar kita minta. So, yang keduanya kita masih lagi dalam kita panggil dalam bulan Zulhijjah. Dan apa ni saudara kita hak duk haji ni balik dah kemari masuk sahabat rombongan pertama balik. Dan bulan Zulhijjah ni kekal supaya hamba sebut dulu kekal sebagai bulan haram kita kenal. Dan dia bersambung sampai bulan Muharram ni. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan apa ni bulan haram. Dia dekat-dekat nak sama. Bulan haji dengan bulan haram. Cuma bulan haji ni dia start Syawal. Bila kita lepas raya ni masuk Syawal tu masuk haji lagi. Tapi bulan haram tak masuk lagi. Dia habis haji ni 10 Zulhijjah habis.
Bulan haram ni hak start Zulkaidah tu jalan lagi. Bulan yang perlu dihormati. Jok dulu yauma khalaqas samawati wal ard. Hari Allah Taala buat langit bumi ni, Allah Taala sebut dah bulan yang perlu dihormati oleh manusia. Allah Taala minta kita hormat 4 butir bulan. Jadi haji habis dah, tapi bulan haram tu berterusan. Dan bila kita masuk 1 Muharram ni pun dia berterusan sebulan. Jadi kita kena hidup dalam suasana kita buat ibadat pada Allah Taala. Dan kita kena ingat bahawa raya haji yang kita sambut baru ni, kita kena hidup ruh dia. Ada ruh dia ni kena kekal, kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Allah Taala minta kita merayakan raya haji bersempena dengan ibadat haji yang Allah Taala fardukan ke atas orang Islam, orang Islam yang ada kuasa yang dibuat pada baru-baru ni. Cuma raya haji kita baru ni tak serupa dengan raya haji lain lah. Di setengah kawasan Tupak, orang Tupak ada tak sini? Tupak apa ni kata panjang raya dalam di sekolah. Anda boleh tengok lah sok khabar. Raya tapah haru kita panggil. Kita banjir, dilanda banjir baru ni. Dan tapi semua bila banjir ni kita tahu ni kalau nak kira benda kita tak sel lah. Bila benda kita tak sel kita panggil bala. Cuma bala ni dalam Quran dua-dua. Hak buruk pun bala, hak baik pun bala. Bala ni tujuan dia apa ni? Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Allah Taala kata kami bala kamu dengan benda baik dan dengan benda buruk, dengan benda hak mu suka dan dengan benda hak mu tak suka. Fitnatan sebagai satu ujian, Allah Taala nak kena sama, nak kena kita atas dunia. Jadi ada orang tu diberi bala dengan harta. Harta banyak dah. Akhir sekali dia tak erti nak guna harta. Bala juga dia. Allah Ta'ala kata mu tak pandai guna harta. Akhir sekali tak lulu. Ada orang ni Allah Ta'ala sesak dia. Allah Ta'ala nak tahu bila dia sesak tak ada duit ni lagu mana. Allah Ta'ala nak kenal. Macam banjir pun ni. Ialah bagi orang kita panggil kurang berhubung dengan Tuhan kan. Dia nampak, dia tengok tak. Bila banjir ni ada kuasa tinggi, ada kuasa rendah. Tak boleh buat rumah sini. Tu je lah. Kenapa kuasa ni rendah? Ingat ke tinggi, rupanya mari banjir. Hak ni kuasa tinggi. Kita boleh kenal tanah rendah, tanah tinggi. Hak ni hak ala kepala kita. Tapi Allah Ta'ala minta daripada kita, masa banjir ni lah, aku nak tengok hak mana akhlak rendah, hak mana akhlak tinggi. Pertama akhlak hati. Dia dengan aku lagu mana. Musim banjir ni orang musibah belakang. Ada orang musim banjir kan. Kalau mangsa banjir ni, dia nampak dia lah. Tolong dia. Dia tak nampak orang lain. Ni akhlak tak molek lah. Sedangkan masa ni lah kita baru kenal orang bersaing. Ni mana saing, mana tak saing. Uji Allah Ta'ala suruh tengok belakang. Kerana semua ni, tuan-tuan semua. Kita duduk atas dunia ni, Allah Ta'ala minta kita pandai beza. Beza ni penting dalam agama. Guna otak. Untuk beza. Lembu, kambing ke apa dia tak erti bab ni. Bab nak beza. Kena tipu mudah ya. Gajah sasar mana pun. Kita tengok oleh TV juga kena tipu kok orang. Hidup kena tipu yang Nathan. Kenapa? Kerana Nathan ni tak erti nak mikir untuk beza benda baik benda buruk. Jadi kalau kita manusia ni jenis orang buat belaka kira ya belaka. Kira baik belaka manusia ni, pun Nathan lah kita. Tak erti nak beza hak mana menipu hak mana tak. Ni Allah Ta'ala buat. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala menamakan Quran ni sebagai Furqan. Furqan ni sebagai pembeza. Bila Quran turun, gapo benda pertama hak nampak? Hak benda pertama hak nampak ialah hak ni molek, hak ni tak molek. Tu ya Quran aja. Siapa Allah Ta'ala letak Quran tu nama pada situ. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa ni? Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ni ayat di ayat lain banyak lagi. Allah Ta'ala sebut manusia, adakah manusia ingat aku nak letak di atas dunia ni? Hak ni kata aku berimeh, hak ni mengucap, hak ni kata aku semaya. Lepas dia kata gitu, aku nak biar begitu ya kau. Dan aku tidak akan teh dia. Daripada dia, Allah Ta'ala kata dak. Hak mana kata la ilaha illallah, aku akan teh belaka. Aku akan uji belaka, kenapa? Supaya Allah Ta'ala akan tahu siapa benar, siapa menawak. Siapa benar, siapa bohong. Baik. Bila Allah Ta'ala nak tahu siapa benar, siapa bohong, siapa pekat Allah Ta'ala uji, mari soalan.